Kita boleh tukar ringgit dengan USD. So ni US dengan Malaysian ringgit. Dan juga kita ada time frame 1 jam. Saya buat dashboard harga emas dalam masa 10 minit. Ni pun buat dalam kereta ni, sementara tengah sangkut dalam jam. Untuk pengetahuan, saya tak drive, tapi buat dashboard sikit lah. So kita boleh tengok menggunakan Perplexity Labs, iaitu feature baru Perplexity Pro. Saya ada buat dia punya dashboard. Ada harga semasa, harga minggu lepas, harga bulan lepas, dan petunjuk jual dan beli lah. So dikata tunggu. So ni adalah laporan yang dibagi tentang panel yang saya minta lah. So ni panel 1, harga masa-masa, dia bagi harga ini. Okay, panel kedua, harga minggu lepas, dia ada check lah. Panel nombor 3, harga bulan lepas. So dia ada bagi tahu dia punya harga semasa, harga minggu lepas dengan harga bulan lepas. Dan kita satu lagi panel 4 adalah penunjuk beli ataupun jual sekarang. So ini adalah berdasarkan analisis tactical terperinci, RSI, MACD, moving average, semua dia dah kira, dan dia akan masuk faktor-faktor dalam tu dalam membuatkan kita punya dashboard lah. So kalau kita lihat dalam maklumat-maklumat ni, kita boleh masukkan dalam dashboard yang interaktif, dan kita boleh masukkan full screen. So dan ni kita tengok lah 456. Tapi apa-apa pun, walaupun benda ni dijana dengan tepat, tolonglah double check. So kata harga emas masa, harga minggu lepas. So kita boleh tukar ringgit dengan USD. So ni US dengan Malaysian ringgit. Dan juga kita ada time frame 1 jam, 1 bulan dan 1 tahun lah kat situ. So itu yang kita boleh lihat lah. So kemungkinan dashboard ni belum belum lengkap 100%, tapi dalam kerja 10 minit ni, buat dalam kereta lagi, boleh buat macam-macam lah. So ni adalah dia punya, orang kata, dashboard analisis harga. Kita tengok Malaysian ringgit dengan 1 jam, kita boleh tengok trend menurun, dan kita boleh tengok dia punya carta kat sini lah. Dan kita boleh tengok tahap sokongan, dan kita boleh tekan dia punya interaktif lah. So ni adalah jenis dashboard yang interaktif. Kita boleh tekan, dan kita boleh buat option lagi. So inilah kuasa-kuasa ataupun tools-tools AI yang terkini, yang boleh buat satu dashboard dalam masa 10 minit ataupun 5 minit lagi. So data-data korang nak presentation, kalau nak pergi meeting ke, campak je dia punya data-data, dan dalam masa 10 minit boleh buat dashboard live untuk ditunjukkan dalam presentation ataupun nak tunjuk kat bos-bos. Okay, terima kasih. Selamat menggunakan AI untuk kerja dan produktiviti.